Hari ni buka puasa kat rumah Wan. Kita pergi bazar Ramadan dulu nak cari air katira. Macam biasa Mirul cari kuih Melayu dia. Kempunan betul dengan air katira Mirul dah tak bermain dah petang-petang ni. Rumah Atuk 15 minit dari rumah kita orang. Sempat nak pakai mask dulu. Sampai-sampai kita buka dulu mask kita. I tak nak masuk video. Assalamualaikum. Sorry lambat. Pakai tudung. Kenapa pakai lipstick? Tidak, aku tadi dah try platform dia putih. But for berbuka today. Ni makanan di bazar. Function tau fan yang Nana beli ni. Ada lauk itik, ikan bakar, daging sambal, kicap pedas, kangkung goreng, ikan sweet sour. Aduh, blackout pula. Blackout. Ya Allah, candle. Alah. Hari Raya. Pasang dulu plastik sampah besar. The boys baru sampai. Mirul dah masuk angin nak muntah pula. It's 7:28 and belum hasal lagi. Lamanya. Dazan. Sedap. Premiol. Dia tarik Wan. Ya Allah. Ya. Mama. Kat dalam amari. Dah settle solat semua. Kita orang dah ready untuk pergi trip. Kurang kereta.